Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Ahmad Zahid nafi kerajaan ingin tangguh PRN kerana takut kalah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi membidas dakwaan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin kononnya kerajaan perpaduan bercadang menangguhkan pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor kerana takut kalah pada pilihan raya berkenaan. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, Muhyiddin tidak seharusnya membuat andaian kerajaan akan mengambil tindakan menangguhkan pilihan raya seperti yang pernah dilakukan bekas Perdana Menteri itu ketika menerajui pentadbiran negara sebelum ini. Jadi janganlah apa yang dia buat difikir orang lain akan buat. Macam dia juga. Beliau mengulas kenyataan Muhyiddin yang dilaporkan berkata cadangan penangguhan PRN didorong rasa takut akibat kehilangan sokongan rakyat. Sebelum ini, pengerusi DAP Melaka Khoo Poi Tiong dilaporkan mencadangkan penangguhan PRN kerana mahu mengurangkan beban rakyat yang berdepan kenaikan kos sara hidup akibat krisis tenaga global. Ahmad Zahid berkata tidak timbul soal hasrat menangguhkan PRN di kedua-dua negara itu kerana keputusan pembubaran Dewan Undangan Negeri adalah hak mutlak pemerintahan negeri. Ini terserah kepada Tuan Yang Terutama, ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Sultan Johor dan Yang di-Pertuan Agong sendiri kerana hak pembubaran DUN terletak kepada mereka.